2-3 hari ini saya membaca tentang kutipan lembaga hasil negara kita. Alhamdulillah pada 2024 negara kita berjaya mengutip lembaga hasil 184.8 bilion. Kemudian ramailah yang mengatakan bahawa inilah dia bukti kejayaan dalam sejarah, kutipan yang paling tertinggi dalam sejarah negara kita, iaitu 184.8 bilion. Saya ingin melontarkan secara akademik supaya kita tidak terlalu bermain dengan satu persepsi-persepsi. Sebenarnya, kutipan cukai lembaga hasil dalam negeri ini, trend dia memang semakin naik, semakin meningkat. Sebab setiap syarikat akan berusaha untuk memikirkan, menggandakan, menambahkan lagi keuntungan bagi syarikat mereka. Kalau sebelum ini mereka untung katalah 100 juta, mereka akan berfikir strategi apa nak digunakan supaya tahun mendatang mereka akan dapat keuntungan 200 juta. Itu biasa, itu normal. Bila meningkatnya kutipan hasil keuntungan syarikat daripada 1 juta kepada 200 juta, maka automatik mereka akan membayar cukai bertambah dan meningkat kepada kerajaan. Jadi trend kutipan itu semakin tahun demi tahun meningkat. Biar saya sebut satu-satu. Pada 2020 tahun 2020, waktu itu berjaya dikutip 124 bilion. Pada tahun 2021 meningkat kepada 144 bilion. Dan kutipan lembaga hasil pada 2022 zaman Perdana Menteri waktu itu Datuk Seri Ismail Sabri telah berjaya mengutip 175 bilion. Kalau kita lihat tahun 2021 144 bilion. Tahun 2022 melonjak kepada 175 bilion. Bermakna lonjakan itu besar sehingga beza dia 31 bilion. 31 bilion besar. Baik. Tahun 2023 berapa pula kutipan cukai? Naik juga 183.3 bilion. Pada tahun 2024 yang baru ini disebut, yang dikatakan paling tertinggi dalam sejarah, mengutip 184.8 bilion. Kalau kita tengok style tahun sebelum 183.3 bilion, itu tahun 2023. Tahun 2024 184.8 bilion. Berapa lonjakan naik? Lonjakan naik 1.5 bilion. Kalau kita nak compare, nak bandingkan, berapakah lonjakan yang berlaku di zaman Perdana Menteri ke-9? 31 bilion. Berapa pula lonjakan kenaikan yang berlaku zaman Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim? 1.5 bilion. Jadi jangan kita main angka, wah ini 184.8 bilion ini merupakan tertinggi dalam sejarah. Sebenarnya itu normal. Benda yang biasa, trend dia semakin meningkat. Siapa pun Perdana Menteri, sebab yang berfikir untuk menambahkan keuntungan itu adalah semua syarikat. Bila syarikat makin untung, maka mereka makin tinggi bayar cukainya. Maka automatik kutipan cukai akan tinggi. Tetapi kalau kita lihat mengapa zaman Perdana Menteri ke-9 boleh mengutip lonjakan sehingga 31 bilion. Mengapa zaman pemerintahan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya boleh mengutip 1.5 bilion saja. Yang ni mungkin kita kena lihat mengapa. 31 bilion tetapi sekarang hanya 1.5 bilion saja. Antaranya ialah pembayar cukai mereka yang pelabur asing ramai keluar, ramai lari daripada negara kita. Kalau kita baca dalam minggu ni, telah pun 20 minggu berturut-turut, 20 minggu berturut-turut pelabur asing keluar daripada melabur di negara kita ini. Dan ini akan memberi kesan nanti kepada kutipan hasil 2025 nanti. Nanti kita tengok berapa kenaikan dia. Jadi janganlah kita bergembira, bermain angka, inilah dia paling tinggi dalam sejarah. Sedangkan bagi saya, kenaikan lonjakan kutipan 31 bilion dengan lonjakan 1.5 bilion, sebenarnya lonjakan kutipan 31 bilion itu lebih tinggi dalam sejarah lagi. Itu pandangan saya. Supaya kita biarlah akademik dalam memberikan pandangan.